Jalil Hamid atau nama penuhnya Abdul Jalil bin Abdul Hamid bukan sekadar seorang pelakon. Beliau adalah wajah yang pernah membuat kita ketawa, terdiam dan terkenang melalui lakonan, nyanyian, komedi, arahan serta karya-karya yang ditinggalkannya. Dilahirkan pada 25 April 1957, Jalil dikenali sebagai anak seni serba boleh yang pernah mencuri perhatian dalam filem seperti Driving School, Baginda dan Zombie Kampung Pisang. Namun pada 4 Mei 2026, Malaysia dikejutkan dengan pemergiannya pada usia 69 tahun akibat penyakit jantung. Tetapi 2 hari selepas kematiannya, muncul beberapa perincian yang membuat ramai meremang bersama air mata insan tersayang yang seakan menyimpan luka paling dalam. Di sebalik berita pemergian Jalil Hamid pada 4 Mei 2026, ada satu rasa sunyi yang sukar dijelaskan. Bukan sekadar kerana seorang seniman besar telah pergi, tetapi kerana cara pemergiannya terasa begitu dekat dengan hati ramai orang. Beliau tidak pergi di tempat asing, tidak dalam suasana yang jauh daripada kasih keluarga, sebaliknya menghembuskan nafas terakhir di kediamannya sendiri di Shah Alam, Selangor, tempat yang selama ini menjadi ruang rehat, tempat pulang dan tempat beliau menyimpan sisa-sisa tenaganya setelah bertahun-tahun bergelut dengan masalah kesihatan. Mereka yang mengenali Jalil tahu penyakit jantung bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dalam hidupnya. Ia seperti bayang-bayang yang lama mengikut langkahnya, kadang-kadang senyap, kadang-kadang memberi tanda. Namun tidak pernah benar-benar meninggalkan tubuhnya. Dalam diam, beliau menanggung keletihan yang mungkin tidak selalu diceritakan kepada umum. Di hadapan kamera, Jalil masih mampu tersenyum, masih mampu membuat orang lain ketawa, masih mampu menyampaikan watak dengan jiwa yang penuh. Tetapi di sebalik senyuman itu, tubuhnya perlahan-lahan meminta beliau berehat. Apa yang membuat kisah ini lebih menyentuh ialah Jalil Hamid bukan seorang yang mudah menyerah kepada keadaan. Walaupun kesihatannya semakin menurun, semangat seninya tidak pernah benar-benar padam. Bagi beliau, dunia lakonan bukan sekadar kerjaya, tetapi sebahagian daripada nafas hidupnya. Dari Driving School pada tahun 1990, Baginda pada tahun 1997, hinggalah kepada Zombie Kampung Pisang pada tahun 2007, Jalil meninggalkan jejak yang tidak kecil. Beliau boleh membuat penonton ketawa dengan hanya satu reaksi wajah, tetapi pada masa yang sama mampu membawa watak serius yang membuat hati penonton terasa berat. Itulah keistimewaan seorang Jalil Hamid. Beliau tidak perlu terlalu lantang untuk dikenang. Kehadirannya sahaja sudah cukup memberi warna. Dalam dunia seni yang sering berubah dengan begitu cepat, Jalil menjadi antara nama yang bertahan kerana kejujuran bakatnya. Beliau bukan hanya pelakon, tetapi juga penyanyi, pelawak, pengarah dan penerbit. Setiap bidang yang disentuhnya seolah-olah membawa sebahagian daripada dirinya, sederhana, bersahaja, tetapi penuh rasa. Namun 2 hari selepas pemergiannya, suasana duka itu mula berubah menjadi lebih dalam. Bukan kerana munculnya cerita besar yang sengaja dibesar-besarkan, tetapi kerana beberapa perincian kecil yang perlahan-lahan diceritakan oleh mereka yang dekat dengannya. Perincian yang membuat ramai terdiam. Ada yang berkata, sebelum hari terakhir itu, Jalil kelihatan lebih tenang daripada biasa. Tenang yang pada awalnya disangka sebagai tanda beliau semakin kuat. Tetapi selepas pemergiannya, ketenangan itu terasa seperti satu isyarat yang terlambat difahami. Di rumahnya di Shah Alam, ruang yang pernah dipenuhi suara, gurauan dan kenangan kerja seni, tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Orang datang dan pergi membawa doa, membawa air mata, membawa cerita lama tentang kebaikan Jalil. Ada rakan-rakan artis yang mengingati beliau sebagai insan yang tidak pernah lokek dengan nasihat. Ada yang menyebut tentang disiplin beliau
di lokasi penggambaran. Ada pula yang tidak mampu berkata panjang, hanya memeluk keluarga dan menundukkan kepala seolah-olah kehilangan itu terlalu besar untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Yang paling meruntun hati ialah tangisan insan yang paling dekat dengannya. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Ia bukan hanya air mata kerana kehilangan seorang suami, tetapi air mata kerana menyaksikan perjalanan panjang seorang lelaki yang dicintai melawan sakit sedikit demi sedikit. Dalam setiap sakit dada, dalam setiap rasa lelah, dalam setiap malam yang mungkin penuh kebimbangan, ada seseorang yang melihat semuanya dari dekat. Dunia mengenali Jalil sebagai seniman, tetapi keluarga mengenali beliau sebagai manusia biasa yang ada rapuhnya, ada diamnya, ada kesakitannya. Dan apabila seseorang yang selama ini menjadi tempat bergantung akhirnya pergi, yang tinggal bukan hanya kesedihan, tetapi kekosongan yang sangat dalam. 2 hari selepas pemergian itu, setiap sudut rumah seolah-olah menyimpan gema langkahnya. Kerusi yang pernah didudukinya, ruang tamu yang pernah mendengar gelak tawanya, pintu yang pernah dibukanya selepas pulang dari kerja. Semuanya tiba-tiba menjadi saksi bisu kepada kehilangan yang tidak mudah diterima. Berita kematiannya turut mengundang ucapan takziah daripada ramai pihak, termasuk rakan seperjuangan dalam dunia hiburan dan beberapa pemimpin negara. Mereka menyebut nama Jalil dengan penuh hormat, bukan sekadar kerana popularitinya, tetapi kerana sumbangannya yang panjang dalam membentuk memori seni Malaysia. Bagi generasi lama, Jalil adalah wajah yang menemani zaman mereka. Bagi generasi baharu, beliau adalah bukti bahawa bakat sejati tidak pernah hilang nilainya walaupun masa terus bergerak. Namun di sebalik segala penghormatan itu, ada satu persoalan yang mula bermain di fikiran ramai. Apakah sebenarnya yang berlaku pada hari-hari terakhir Jalil Hamid? Apakah tanda-tanda yang selama ini terlepas pandang? Dan mengapa selepas 2 hari pemergiannya, cerita-cerita kecil yang muncul itu terasa begitu meremangkan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikenang dengan lebih dekat, lebih perlahan dan lebih jujur. Warisan Jalil Hamid tidak boleh diukur hanya dengan jumlah filem, drama atau lagu yang pernah beliau hasilkan. Ia jauh lebih besar daripada itu. Warisan seorang Jalil hidup dalam ingatan penonton yang pernah membesar bersama lawaknya, dalam air mata mereka yang tersentuh dengan lakonannya, dan dalam rasa hormat generasi muda yang melihat beliau sebagai bukti bahawa seni bukan sekadar hiburan, tetapi satu bentuk pengabdian. Dalam dunia lakonan Malaysia, Jalil sering dianggap sebagai antara wajah paling serba boleh. Ada yang menggelarnya seperti tacang layar, seorang pelakon yang mampu berubah mengikut warna watak yang diberikan kepadanya. Hari ini beliau boleh membuat orang ketawa dengan gaya selamba. Esoknya beliau mampu membuat penonton terdiam dengan renungan mata yang berat. Tidak ramai seniman memiliki keupayaan seperti itu. Bagi Jalil, watak bukan hanya dialog yang perlu dihafal, tetapi jiwa yang perlu dipinjam, difahami, lalu dihidupkan. Dalam Driving School, pada tahun 1990, beliau hadir dengan kekuatan komedi yang bersahaja. Lawaknya tidak terasa dibuat-buat. Ia datang daripada pemerhatian terhadap kehidupan biasa, terhadap gelagat manusia yang kita temui setiap hari. Itulah sebabnya watak-watak Jalil terasa dekat. Penonton tidak melihat beliau sebagai orang asing di layar, tetapi seperti jiran, saudara, rakan lama atau seseorang yang pernah mereka kenali dalam hidup sebenar. Kemudian dalam Zombie Kampung Pisang pada tahun 2007, Jalil sekali lagi membuktikan bahawa komedi bukan sesuatu yang ringan jika dilakukan dengan bijak. Filem itu menjadi sebahagian daripada budaya popular Malaysia, bukan hanya kerana jalan ceritanya yang unik, tetapi kerana barisan pelakonnya berjaya membawa humor kampung dengan rasa yang hidup dan tulen. Jalil menjadi sebahagian daripada memori itu, memori tentang malam menonton
bersama keluarga, tentang ketawa yang pecah tanpa dipaksa, tentang seni yang membuat kita lupa sebentar beban hidup. Tetapi Jalil Hamid bukan hanya pelawak. Di situlah kebesaran beliau sebenarnya terselah. Dalam watak-watak berat, terutama apabila membawa peranan seorang ayah, seorang lelaki tua atau insan yang memendam luka, Jalil mempunyai bahasa tubuh yang sangat jujur. Dalam Bisik pada Langit, pada tahun 2017, beliau meninggalkan kesan yang amat dalam melalui watak seorang bapa yang penuh pengorbanan. Tidak perlu adegan yang terlalu besar, tidak perlu suara yang meninggi setiap masa. Cukup dengan wajah yang menahan sebak, cukup dengan mata yang seolah-olah menyimpan 1000 doa, penonton sudah dapat merasakan kasih seorang ayah yang tidak pandai meminta tetapi sanggup memberi segalanya. Peranan itu membuat ramai orang kembali melihat Jalil bukan sekadar sebagai pelakon komedi, tetapi sebagai seniman lengkap yang memahami denyut hati manusia. Beliau pernah menerima pengiktirafan sebagai pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia, satu tanda bahawa industri sendiri mengakui kedalaman bakatnya. Namun, bagi mereka yang benar-benar mengikuti perjalanan Jalil, anugerah hanyalah satu simbol. Pengiktirafan sebenar datang daripada penonton yang masih menyebut namanya bertahun-tahun selepas sesuatu karya ditayangkan. Di luar layar, Jalil juga meninggalkan jejak yang unik dalam dunia muzik. Beliau bukan penyanyi yang mengejar gaya glamour semata-mata. Lagu-lagunya membawa suara rakyat, suara orang biasa, suara yang kadang-kadang lucu tetapi menyimpan sindiran tajam. Melalui lagu seperti Ayam, Makan dan Raya, Jalil menggunakan humor sebagai cermin masyarakat. Beliau membuat kita ketawa, tetapi selepas ketawa itu, ada sesuatu yang tertinggal di fikiran. Ada teguran halus tentang perangai manusia, tentang nafsu, tentang kehidupan, tentang cara kita melihat dunia. Itulah seni terengkas Jalil Hamid. Kelihatan ringan di permukaan, tetapi mempunyai isi yang dalam. Beliau tahu bahawa tidak semua nasihat perlu disampaikan dengan wajah serius. Kadang-kadang, kebenaran lebih mudah masuk ke hati apabila dibalut dengan jenaka. Dalam setiap lirik yang bersahaja, ada falsafah hidup. Dalam setiap sindiran, ada kasih terhadap masyarakat. Beliau tidak menghina, sebaliknya menegur dengan cara yang membuat orang tersenyum sebelum berfikir. Lebih 4 dekad dalam dunia seni bukan satu perjalanan yang mudah. Industri berubah, selera penonton berubah, nama-nama baru datang silih berganti. Tetapi Jalil tetap bertahan kerana beliau tidak pernah bergantung hanya kepada populariti. Beliau bertahan dengan disiplin, dengan kerja keras, dengan kesungguhan untuk menghormati setiap watak dan setiap pentas yang diberikan kepadanya. Bagi ramai pelakon muda, Jalil adalah contoh bahawa seorang artis tidak perlu sentiasa berada di tengah sorotan untuk menjadi besar. Kadang-kadang, kebesaran itu hadir daripada konsistensi, daripada kejujuran, daripada cara seseorang menjaga maruah kerjayanya. Di lokasi penggambaran, beliau dikenang sebagai orang yang mudah mesra, tetapi tetap serius apabila bekerja. Ada rakan-rakan menyebut Jalil sebagai insan yang tidak lokek berkongsi pandangan. Beliau tidak memandang rendah generasi muda. Sebaliknya, melihat mereka sebagai penyambung nafas seni. Mungkin sebab itu, pemergiannya terasa begitu berat. Bukan hanya kerana industri kehilangan seorang pelakon senior, tetapi kerana ramai kehilangan seorang guru tidak rasmi, seorang abang, seorang sahabat, seorang manusia yang kehadirannya membuat suasana kerja terasa lebih hidup. Apabila pemimpin negara menyifatkan pemergiannya sebagai kehilangan sebutir permata seni, ungkapan itu bukan sekadar ayat rasmi. Ia menggambarkan kedudukan Jalil dalam ingatan budaya Malaysia. Beliau adalah sebahagian daripada zaman, sebahagian daripada televisyen yang pernah menyatukan keluarga di ruang tamu, sebahagian daripada filem yang membuat orang kampung, orang bandar, tua,
dan muda ketawa bersama. Sebahagian daripada lagu-lagu yang mungkin kedengaran lucu, tetapi diam-diam menyimpan nasihat hidup. Dan mungkin kerana itulah 2 hari selepas kematiannya, apabila orang mula menyusun semula kenangan tentang Jalil, rasa kehilangan itu menjadi semakin nyata. Setiap babak lama yang ditonton semula terasa berbeza. Setiap lagu yang dipasang kembali seperti membawa suara dari masa lalu. Setiap gurauannya kini tidak lagi sekadar hiburan, tetapi menjadi peninggalan terakhir seorang seniman yang sepanjang hidupnya cuba menggembirakan orang lain, walaupun tubuhnya sendiri pernah menanggung lelah yang panjang. Di sebalik gelaran, anugerah dan tepukan, Jalil Hamid pada akhirnya dikenang kerana sesuatu yang lebih sederhana tetapi lebih kekal. Beliau membuat manusia merasa, ketawa, sebab, rindu, tersentuh dan berfikir. Dan tidak semua seniman mampu meninggalkan rasa seperti itu. Jika kisah Jalil Hamid ini menyentuh hati anda, marilah kita sama-sama menundukkan hati sejenak. Di sebalik nama besar, gelaran seniman veteran, anugerah dan lakonan yang pernah menghiburkan jutaan penonton, beliau tetap seorang manusia biasa, seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat dan seorang insan seni yang telah memberikan sebahagian besar hidupnya untuk membuat orang lain tersenyum. Pemergiannya mengingatkan kita bahawa setiap tawa yang pernah beliau hadiahkan bukanlah sesuatu yang kecil. Kadang-kadang, seorang pelawak menyembunyikan lelahnya sendiri demi menghiburkan orang lain. Kadang-kadang, seorang pelakon menanggung sakit dalam diam, tetapi tetap berdiri di hadapan kamera kerana cintanya pada seni dan penonton. Maka hari ini, jangan kita kenang Jalil Hamid hanya dengan rasa sedih. Kenanglah beliau dengan kasih, dengan penghargaan dan dengan doa yang baik. Hargailah warisan yang ditinggalkannya. Filem, lagu, watak, nasihat serta memori yang akan terus hidup dalam hati rakyat Malaysia. Untuk keluarga beliau, semoga diberi kekuatan menghadapi kehilangan yang amat besar ini. Untuk para sahabat dan peminat, semoga setiap kenangan tentang Jalil menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hati. Jika anda membesar dengan karya beliau atau pernah tersenyum kerana lakonannya, tinggalkan satu komen penuh kasih sebagai tanda penghormatan terakhir. Jangan lupa tekan like, kongsikan video ini agar lebih ramai mengenang jasa beliau. Dan subscribe saluran ini untuk terus bersama kami dalam kisah-kisah penuh makna tentang insan seni yang pernah mewarnai hidup kita. Semoga roh Jalil Hamid dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman.